Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast khas edisi Ramadan bertajuk Dari Gadget ke Ibadah Teknologi Merapatkan Hati. Saya Sofia Zara, murid tahun 6, akan menjadikan moderator anda pada hari ini. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk berbincang tentang satu isu yang sangat relevan dalam kehidupan seharian. Teknologi sering dikaitkan dengan gangguan dalam ibadah. Tapi, apakah kita boleh menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Baiklah, bersama saya kini, 3 orang panel hebat yang akan berkongsikan pandangan mereka. Yang pertama, kita ada Ustaz Akmal dari SMK Labuan yang akan membincangkan keseimbangan antara teknologi dan ibadah. Yang kedua, ada Ustaz Fakhrul Razi dari Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang yang akan berkongsikan tentang aplikasi dan platform digital yang boleh membantu kita dalam ibadah. Dan Ustaz yang terakhir, Ustaz Azhan dari Sekolah SK Bengulu yang akan memberikan tips bagaimana mengawal penggunaan gadget supaya tidak melalaikan ibadah. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan segmen pertama. Baiklah, Ustaz Akmal, ramai orang merasakan bahawa teknologi lebih banyak melalaikan daripada membantu. Bagaimanakah Islam melihat penggunaan teknologi dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam ibadah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih adik moderator, adik Sofia, barisan ahli panel, dan segani lagi rahmati Ustaz Fakhrul Razi, Ustaz Azhan. Seterusnya, terima kasih juga kepada pihak PSS SK Patau-Patau kerana menjemput kami lah untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan gadget dan juga ibadah. Berkenaan dengan soalan yang diajukan tadi oleh adik Sofia, yang pertama, kita sering dengar teknologi boleh mengganggu kita sebagai umat Islam dalam beribadah kepada Allah SWT. Adakah betul yang demikian? Pertama, kita kembali kepada konsep asas yang dalam Islam berkenaan dengan niat. Adakah satu ibadah kita itu menjadi berpahala ataupun berdosa berbalik kepada niat kita dalam melakukan perkara tersebut. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan itu ditentukan dengan niat dan setiap orang akan dapat apa yang dia niatkan. Jadi, seumpama kita menggunakan pisau boleh kita gunakan untuk potong buah-buahan, potong sayur-sayuran, potong ikan, potong ayam dalam bulan Ramadan ni kan. Biasa kita bantu untuk sediakan juadah berbuka puasa. Di samping pada masa yang sama, pisau juga boleh digunakan untuk keburukan, kemudaratan, boleh cederakan orang, boleh membunuh nyawa manusia. Begitu juga dengan gadget yang kita ada pada hari ini. Jika kita gunakan untuk kebaikan, dia akan berikan pahala, dan jika dia gunakan sebagai keburukan, dia akan memberikan dosa kepada kita. Seterusnya, kita semua tahulah gadget dan dengan kehidupan kita tak mampu dipisahkan. Dia menjadi sebahagian lah pada hidup kita sendiri. Daripada kita tidur, kemudian kita bangun kembali, kita tak dapat pisah daripada gadget. Selalu orang sebelum tidur dia akan scroll dulu kan, TikTok dia, Instagram dia. Begitu juga dia bangun tidur, selalu dia akan scroll terlebih dahulu sebelum dia buat aktiviti lain. Namun sebagai seorang Muslim, kita harus bertanya kembalikah, apakah yang kita gunakan itu untuk manfaat ataupun mudarat, kebaikan ataupun keburukan di bulan Ramadan. Para pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh manfaatkan media sosial yang kita gunakan sebagai ladang pahala. Antaranya, kita boleh mendengarlah ceramah-ceramah para asatizah kita, para ulama kita yang banyak telah ada di media-media sosial, di TikTok, di YouTube dan sebagainya. Sama ada asatizah atau ulama tempatan ataupun antarabangsa, semua kita boleh manfaat dan juga ambil faedah. Seterusnya, mungkin kita boleh dengar motivasi-motivasi dalam kita beribadah di bulan yang mulia ini. Mungkin kita boleh dengar motivasi-motivasi bagaimana kita nak bahagikan masa, motivasi dari sudut kesihatan dan sebagainya dalam kita mempergemaskanlah ibadah kita pada bulan puasa. Dan antara keburukan yang boleh
kita tinggalkan dalam media sosial ni. Janganlah sampai kita scroll laman sosial, TikTok dan sebagainya, sampai kita mengabaikanlah perkara-perkara yang wajib. Contohnya seperti solat. Ada yang sampai lewatkan solat, na'udzubillah, meninggalkan solat. Kita tahulah solat ini antara amalan yang pertama yang Allah SWT hisap kita di hari kiamat. Kadang-kadang orang remehkan, ada kita pernah lihat sebagian orang yang dia berpuasa tapi dia meninggalkan solat. Kita tak nak begitu. Sebab dia telah melakukan dosa yang amat besar. Dosa meninggalkan solat dan dosa yang amat besar. Selain itu, kita ada konten-konten yang tidak bermanfaat di media sosial, kita tinggalkanlah. Konten-konten tidak bermanfaat. Konten-konten mungkin ada unsur gosip, unsur ribah, konten-konten yang menormalisasikan maksiat kan. Sekarang banyak orang suka tengok konten sweet-sweet dan sebagainya, tapi di kalangan influencer yang belum berkahwin, belum nikah, ada orang kata sweetnya, syoknya kan. Tapi sebenarnya kita telah mempromosilah perkara yang tidak baik. Sedangkan Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Isra ayat ke-32, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu menghampiri zina kerana sungguh zina itu satu jalan yang buruk, memberikan keburukan kepada manusia. Dan masalah timbul apabila kita berlebihan dalam media sosial. Screen time kita, spend time kita dalam media sosial, berjam-jam depan skrin, yang boleh menjadi saran dosa ataupun lubuk pahala di bulan Ramadan. Justru kita lihat kembali apakah kita gunakan untuk kebaikan, untuk manfaat ataupun untuk mudarat serta keburukan kita pada bulan Ramadan. Kita refleksi kembali apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di sepanjang bulan Ramadan yang berbaki ini. Allah. Okey, terima kasih Ustaz Ahmad. Memang betul, teknologi boleh membantu kita jika kita menggunakan dengan betul. Jadi, Ustaz Fakhrul Razi, bolehkah Ustaz kongsikan beberapa aplikasi atau platform digital yang boleh membantu meningkatkan ibadah kita, terutamanya dalam bulan Ramadan? Okey, baik. Terima kasih adik moderator yang saya kasih dan hormati. Rakan saya sendiri Ustaz Akmal dari SFK Labuan. Padahal kita baru je lagi berjumpa Ustaz dah. Jadi juri pertandingan azan anjuran rakan muda Labuan pada hari Sabtu lepas. Dan di sebelah kiri saya yang saya hormati juga, okey, yang kira lama lah juga perkenalan, masuk 3 tahun sepanjang saya berada di Labuan. Okey, mudah-mudahan yang mendengar rakaman ini mendapat manfaat, insya-Allah. Baik, berbalik kepada soalan daripada adik moderator, apakah aplikasi ataupun media digital yang boleh kita gunakan sepanjang bulan Ramadan ni untuk meningkatkan amal ibadah kita? Kita tidak perlu pergi jauh, cukup dengan telefon yang ada di tangan kita. Cuba kita tengok sekarang. Aplikasi media sosial dengan aplikasi Islamik, mana lagi banyak? Nah, kalau Ustaz Akmal, mana lagi banyak? Jujur Ustaz, mana satu? Jangan tipu. Media sosial lagi banyak. Samalah diri kita sendiri pun. Sebab itu saya tidaklah memaksa diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Cukuplah, kalau tidak banyak, cukuplah satu sahaja, iaitu aplikasi Al-Quran. Sekurang-kurangnya adalah aplikasi Al-Quran di dalam telefon kita. Kalau Ustaz Azhan suka aplikasi yang macam mana Ustaz? Yang ada tajwid kah, yang tak ada tajwid kah, macam mana? Yang ada tajwid. Nampak? Banyaknya jenis aplikasi dalam telefon yang boleh kita pilih, yang ada tajwidnya, yang ada tajwidnya, yang ada maksud pun ada. Jadi memberi pilihan untuk kita dan tiada alasan untuk kita tidak beribadah pada bulan Ramadan. Bahkan kalau Al-Quran dalam telefon kita, ke mana-mana saja kita boleh bawa kan. Sebab kalau kita tanya diri kita sendiri, kalau saya tanya Ustaz Azhar lah, Ustaz, masa bila Ustaz tinggal telefon? Selain waktu tidur lah. Waktu mengajar, cikgu sangat. Kalau saya waktu mengajar pun saya bawa telefon, kecuali satu ya, masuk tandas je saya tak bawa. Menunjukkan apa? Dekatnya telefon dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, install lah aplikasi Al-Quran sekurang-kurangnya ada di dalam telefon. Kalau tidak mau, saya sarankan install aplikasi TikTok. Belum saya saran pun, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah ada aplikasi itu dalam telefon. Jadi gunakanlah aplikasi tersebut untuk mendengar ceramah-ceramah, tazkirah-tazkirah. Dan baru-baru ni saya lihat banyak ustaz-ustazah, bahkan bukan dari kalangan ustaz dan ustazah sendiri pun,
berkongsi berkaitan cara-cara membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Jadi kita boleh ambil masa kita walaupun tidak banyak, sedikit, cukup 1 minit 2 minit dengar. Dan kemudian jangan lupa kongsi juga kepada adik-beradik kita, saudara-saudara kita, grup-grup WhatsApp, Telegram yang ada tu gunakan, share sama-sama. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, kembali kepada saudari moderator. Alright, terima kasih. Menarik sekali Ustaz Fakhrul Razi. Jadi, sekarang kita tahu bahawa teknologi boleh membantu kita dalam ibadah. Tapi macam mana pula kalau kita terlalu ketagih dengan gadget sampai lalai dalam ibadah? Baiklah, Ustaz Azhan, ada tak tips bagaimana mengawal penggunaan gadget sepanjang bulan Ramadan? Terima kasih adik moderator, saudari Sofia, rakan ahli panel Dr. Akmal daripada SK Labuan, kemudian Dr. Fakhrul Razi daripada SK Lubuk Temiang. Kedua-duanya orang hebat, dan alhamdulillah kita dapat berkumpul pada petang ini untuk bersama-sama membincangkan tentang bagaimana kita menjadikan gadget ini lebih bermanfaat dan menjadikan gadget sebagai suatu alat yang boleh mendatangkan kebaikan buat kita semua. Sebelum saya mula menjawab persoalan daripada adik moderator kita, saya yakin dan percaya Ustaz Akmal pasti ada akaun TikTok, Ustaz. Ustaz Fakhrul Razi pun pasti ada akaun TikTok, Ustaz. Saya sendiri pun ada, tuan-tuan. Tapi nak ceritanya, tuan-tuan, kalau kita menggunakan media sosial ini ke arah perkara yang tidak baik, maka kita akan dapat tidak baik. Dan saya tanya soalan yang kedua kepada Ustaz Akmal. Dah ada baju raya, Ustaz Akmal? Belum ada lagi. Ustaz Fakhrul Razi dah ada baju raya? Tuan-tuan, saya pun belum ada baju raya, tuan-tuan. Jadi pilihannya, tuan-tuan, yang paling cepat sekarang ini adalah di TikTok, tuan-tuan. Bukan promosi TikTok, tuan-tuan, tapi bagaimana kita untuk mendapatkan barang dengan lebih cepat selain daripada Shopee dan tempat-tempat yang lain. TikTok kadang-kadang menyediakan promosi murah di bahagian penghantaran. Jadi bagaimana untuk menjadikan TikTok ini ataupun media-media sosial ini sebagai satu bahan yang bermanfaat kepada kita semua, dan bagaimana pula kita tidak leka, apa yang boleh menjadikan kita tidak leka, dan bagaimana kita menjauhkan diri daripada menyalahgunakan aplikasi media sosial ini. Yang pertama sekali, apa yang kita boleh tetap buat adalah kita tetapkan puasa gadget. Puasa gadget ini, tuan-tuan, maksudnya kita tetapkan masa untuk tidak pegang telefon, untuk menjauhkan diri sekejap daripada telefon. Sebagai contoh, sebelum berbuka puasa, tuan-tuan, kita digalakkan supaya memperbanyakkan doa sebelum berbuka puasa. Kerana sebelum berbuka puasa itu ada keberkatan, yang mana Allah akan terima doa-doa orang yang berpuasa. Tiada hijabnya, tuan-tuan. Jadi ambil kesempatan ini, berdoalah banyak-banyak, memandangkan bulan Ramadan ini adalah bulan keampunan. Di sinilah kita mengambil kesempatan dengan sebaiknya. Seterusnya, tuan-tuan, selepas solat isyak, tuan-tuan, kadang-kadang kita tidur dan sekiranya kita bangun sahur lebih awal. Kita makan, kita minum dan selesai sahur, tuan-tuan. Apa yang boleh kita buat? Kita boleh tunaikan solat sunat tahajud. Kita boleh tunaikan solat sunat hajat. Kita boleh membaca Al-Quran. Jadi, kalau sekiranya waktu ini kita jauhkan diri dengan gadget, dengan telefon dan sebagainya, insya-Allah kita boleh fokus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, tuan-tuan, kita juga boleh gunakan mode do not disturb ataupun dengan istilah yang lebih mudah, silentkan telefon kita, tuan-tuan. Tuan-tuan, apabila kita beribadah seperti mengaji, solat dan sebagainya, kita silentkan telefon kita sekejap, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang tidak mustahil, waktu kita sedang khusyuk dalam solat, waktu itulah ada panggilan-panggilan. Panggilan daripada keluarga, panggilan daripada skamer pun ada, tuan-tuan. Jadi selagi tidak diangkat, hati akan rasa serba salah. Siapalah yang telefon? Mungkin agent, mungkin skamer. Jadi sekiranya kita silentkan telefon kita pada waktu kita beribadah ini, tuan-tuan, insya-Allah kita akan terus fokus, dan dalam masa yang sama gangguan-gangguan ni akan jauh daripada kita semua. Seterusnya, kalau bulan-bulan yang lain, 11 bulan yang lain itu, tuan-tuan, kita banyak
membuka media sosial lebih ke arah hiburan, lebih ke arah benda-benda yang melalaikan. Zaman sekarang Ustaz Fakhrul Razi, Ustaz Akmal, belum lagi ada apa-apa ikatan Ustaz, dah ada hashtag. Kita risau Ustaz, belum ada apa-apa ikatan, dah ada hashtag. Jadi masyarakat zaman sekarang ni menormalisasikan maksiat lah, seperti yang Ustaz Akmal bagi tahu tadi. Dan bagaimana untuk menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang sedemikian, kita perlu mencari kandungan-kandungan yang bermanfaat. Zaman sekarang Ustaz, bermula daripada kuliah subuh, disambung dengan kuliah duhanya, disambung dengan kuliah zuhurnya, disambung dengan kuliah maghrib, disambung dengan kuliah sebelum solat sunat tarawih. Banyak kuliah di Facebook, di TikTok dan sebagainya. Jadi pilihan di tangan kita. Kiranya kita rasa kita masih kurang ilmu pengetahuan tentang sesuatu perkara, maka kita dengar. Walaupun sekejap tuan-tuan. Yang penting kita ada usaha untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian antara langkah yang kita boleh ambil supaya kita boleh fokus beribadah adalah dengan cara menyertai tadarus secara online. Zaman sekarang, saya percaya ketika zaman COVID, daripada kita tidak tahu kepada tahu. Contohnya medium Google Meet yang sebenarnya dah ada, cuma kita kurang explore. Kemudian zaman sekarang boleh pakai WhatsApp, dah boleh tambah dah keluarga semasa video call, kita boleh dengar. Ada keluarga yang di sini, ada keluarga yang di sini, ada keluarga yang di sini. Jadi kita boleh kumpul dalam satu masa, kita tasmik ramai-ramai. Biasanya kita tasmik di sekolah tuan-tuan, tapi kita tasmik melalui telefon. Jadi kadang-kadang kalau ibu bapa kita dengar bacaan kita, kita rasa segan. Abang-abang kita tegur bacaan kita, kita rasa segan, kita rasa malu. Lebih-lebih lagi apabila terdapat kesalahan sewaktu kita membaca. Jadi tuan-tuan, gunalah medium yang ada ini untuk perkara yang berfaedah. Dalam masa yang sama juga, dalam media sosial sekarang ini banyak kelas-kelas yang membolehkan kita memperbaiki mutu bacaan Al-Quran kita. Banyak kelas tajwid, kelas taranum pun ada, Ustaz Fakhrul Razi, kelas taranum pun ada. Jadi ambillah kesempatan, gunalah ruang dan peluang yang ada. Belanjalah sedikit wang ringgit untuk membayar yuran. Yang penting kita dapat ilmu. Banyak di media sosial sekarang ustazah-ustazah yang telah ustazah yang telah membuka kelas secara online yang kita boleh join dan kita boleh dapat manfaat daripadanya. Saya rasa itu sahaja, dan yang paling penting, kawal penggunaan gadget kita. Jangan disebabkan gadget, disebabkan media massa, disebabkan kita hendak jadi orang yang pertama tahu isu semasa, jadi kita terlalu kerap menggunakan telefon bimbit sehingga kan ibadah wajib kita tertinggal. Nauzubillah min zalik. Sekian itu saja. Saya serahkan semula kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ustaz. Rupanya banyak manfaatnya. Baiklah, subhanallah, bersyukur banyak ilmu yang terdapat hari ini. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, saya ingin meminta setiap Ustaz untuk memberikan satu pesanan ringkas kepada pendengar. Okay, terima kasih adik moderator. Sebagai konklusi sebagai kesimpulan yang kita boleh ambil beberapa pelajaran daripada perbincangan kita pada petang yang bahagia ini. Yang pertama, kita manfaatkan benar-benar gadget media sosial yang kita ada, seperti yang sahabat-sahabat saya kongsikan tadi, kita gunakan sebagai medium untuk kita menambah ilmu pengetahuan. Sebagaimana Nabi SAW sabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa yang menelusuri satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan jalannya menuju ke syurga. Kerana dengan ilmu pengetahuan ini kita dapat membezakan akidah yang benar, mana akidah yang salah, yang rosak, ibadah yang benar, ibadah yang salah, akhlak yang benar dan akhlak yang mahmudah, mana akhlak yang mazmumah. Dan Alhamdulillah Allah SWT mudahkan kita pada akhir zaman ini. Segala ilmu pengetahuan itu di hujung jari kita je. Sama ada di TikTok, di YouTube, di Facebook, sama ada kita nak cari ataupun tidak, sama ada kita nak scroll kebaikan ataupun keburukan, sama ada kita nak manfaatkan para asatizah kita ataupun kita tinggalkan, kita pergi kepada hiburan. Dan yang kedua, kita boleh gunakan juga media sosial kita untuk kita sebarkan kebaikan. Kita sebarkan kebaikan, seperti tadi sahabat-sahabat saya share juga. Sekarang mudahlah nak download. Kalau macam dulu mungkin Ustaz Fakhrul Razi, Ustaz Azan, kita nak download dulu susah kan.
Di YouTube line susah, internet ada tak ada, kena naik atas pokok sebagainya baru ada line. Sekarang mudah. Dan di TikTok itu tekan arrow bawah tu kan untuk download. Lagi mudah lah. Mana kita nak download dulu susah di YouTube dan sebagainya. Sekarang Allah SWT mudahkan. Kita download contohnya mungkin peringatan, ceramah, tazkirah yang ringkas-ringkas, kita boleh sharekan di grup keluarga, di grup rakan-rakan kita, di grup rakan-rakan sekolah, untuk kita seru untuk buat kebaikan lah. Kita suruh kepada kebaikan. Mudah-mudahan kita juga dapat pahala sebagai Nabi SAW bersabda, man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menyuruh kepada kebaikan, baginya pahala dan juga pahala orang yang melakukannya. Kemudian dalam kita menghabiskan masa dalam media sosial tu, kita hadkan masa lah. Kita hadkan screen time kita supaya kita tidak berlebihan dalam kita menggunakan media sosial. Dan kita hadkan, contohnya kita boleh, cara yang mudah, setiap kali kita lepas solat kita lepas solat, mungkin kita ambil Al-Quran, kita baca satu muka, barulah kita buka handphone dan sebagainya. Janganlah kita biarkan bulan Ramadan ini berlalu tanpa kita membaca Al-Quran sedikit pun. Sebagaimana Allah SWT berfirman, kita tahu syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah SWT menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia ke jalan kebenaran dan sebagai pembeda di antara kebenaran dan juga kebatilan. Janganlah kita biarkan hari-hari kita tanpa Al-Quran. Tadi Ustaz Fakhur Aziz share banyak grup-grup tajwid, banyak grup-grup taranum, dan mungkin kita boleh pergi step ke seterusnya, kita memahami pula isi kandungan Al-Quran. Kita bacalah terjemahan Al-Quran, kita boleh dengar tafsir-tafsir Al-Quran daripada banyak asatizah kita. Contohnya kalau dari luar negara macam Syekh Numan Ali Khan, dalam ulama tempatan juga banyak. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman dia share banyak kuliah-kuliah tafsir. Dr. Zahazan Muhammad, ada banyak ulama kita yang share tentang tafsir Al-Quran, bagaimana kita nak memahami kandungan Al-Quran. Yang mana Nabi SAW juga bersabda bahawasanya as-siyam wal Quran yashfi'ani li'abdi yawmal qiyamah. Sesungguhnya puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada hamba pada hari kiamat. Justru kita gunakanlah media sosial yang terbaiknya. Jangan kita biarkan kita jauh daripada Al-Quran, khususnya bulan Ramadan dan juga bulan-bulan yang akan datang. Dan mungkin juga kita boleh share juga poster-poster dakwah yang ada di Instagram, di Telegram, di Facebook dan sebagainya. Antara cara mudah untuk kita berdakwah pada zaman sekarang kan. Banyak poster-poster yang menarik yang di-sharekan oleh badan autoriti kita di JAKIM, di Jawi, ataupun poster-poster daripada NGO dakwah yang sangat mudah, sangat simple, warna-warna juga colourful, menarik, yang boleh memberikan ilmu pengetahuan. Kita share kepada rakan-rakan kita, mudah-mudahan dia dapat menambah kebaikan, meninggalkan keburukan. Dan kita berharap pada bulan Ramadan ini Allah SWT memberikan kita rahmat, keampunan serta pembebasan daripada api neraka, serta kita dapat realisasikan maqasid puasa itu sendiri, iaitu la'allakum tattaqun, yang mana apabila kita puasa itu menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sedikit saja daripada saya, banyak Ustaz Akmal dah huraikan tadi. Kita kena ingat Nabi sudah berpesan sebelum kita lahir lagi. Sebenarnya waktu zaman dahulu Nabi sudah berpesan akan sampai satu zaman, iaitu zaman sekarang ni, iaitu zaman maksiat. Maksiat ni akan ikut kita masuk sampai ke dalam bilik. Melalui mana? Melalui telefon ni. Jadi fungsi telefon ni kita tukar daripada maksiat kepada ibadah. Macam mana caranya? Seperti yang kita bincangkan daripada awal tadi Ustaz Akmal, Ustaz Azhan, install lah sebanyak mana yang boleh aplikasi Islamik, umpamanya MySolat, macam-macam lagi. Dan baru ni saya teringat ada satu aplikasi Al-Quran tu, dia bukan sahaja boleh membaca, bahkan kita boleh target dalam satu bulan tu. Contoh kan, kita set dalam satu bulan Ramadan kita nak khatam. Okay, jadi kita set hari ni kita sudah baca berapa muka surat. Jadi ada tulis lagi baki dan dia setkan setiap hari kena baca berapa muka surat. Jadi betapa hebatnya aplikasi yang ada. Jadi saya sarankan kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan dan puan-puan semua, gunakanlah telefon yang ada, gadget yang ada dengan sebaiknya. Mungkin ada yang cakap, alamak Ustaz, saya ni telefon pun tak ada kan. Jadi di mana yang paling senang sekali saya nak tengok? Sebenarnya kita terlupa ada satu platform yang selalu kita tengok tapi kita lupa. Kalau kita pergi kedai mamak, biasa kita nampak apa?
Roti canai. TV tuan-tuan dan puan-puan. Okey, TV kalau kita tengok pada bulan Ramadan ni banyak sangat rancangan-rancangan. Mari mengajilah, apa mengajilah. Okey, kita boleh tengok, kita boleh lihat, dan siaran tu kadang-kadang dia berulang. Tiap-tiap malam kita boleh tengok balik, kita revise. Kita ajak sekali kawan-kawan, umpamanya adik-beradik, keluarga duduk sama-sama. Jadikan bulan Ramadan ni sebagai satu bulan daripada salah satu bulan-bulan yang lain untuk duduk sama-sama beribadah. Gunakan apa-apa yang ada semampu kita untuk kita beribadah, insya-Allah. Dan sebaik mungkin kawallah diri kita dan didiklah diri kita bermula daripada bulan Ramadan ni, insya-Allah Ustaz, daripada banyak menekan like pada media sosial yang kurang baik lah, berbanding kita tekan like, bagi gift ke umpamanya di TikTok kan, pada video-video yang bermanfaat dan memberi ilmu Islamik kepada kita. Okey, itu saja daripada saya. Dipersilakan Ustaz Azhan. Daripada saya sebagai kesimpulannya, teringat lirik nasyid, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Dan saya ambil 2, iaitu lapang sebelum sempit. Maksudnya di sini tuan-tuan, sepanjang kita melalui bulan Ramadan ini, dengan waktu-waktu yang ada ini, gunakanlah kesempatan ini dengan sebaiknya. Dan dalam masa yang sama, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakanlah kesehatan ini untuk beribadah sebanyak yang mungkin. Dan kita gandakan lagi. Kalau sebelum ini, kalau bulan-bulan sebelum ini kita mengaji sekurang-kurangnya 1 hari 2 muka surat. Jadi kita gandakan kepada 3 ataupun 4 muka surat sewaktu bulan puasa ini. Dan tuan-tuan, dan pesanan saya juga, jagalah keseimbangan. Jangan disebabkan gadget-gadget yang canggih yang kita miliki, akhirnya ibadah-ibadah lain tergadai. Jangan disebabkan gadget yang canggih yang kita miliki, fitnah dan sebagainya tersebar meluas. Ambillah kesempatan, ambillah peluang ini dengan gadget-gadget yang ada ini sebagai satu jalan yang kita panggil dalam sabda Nabi SAW, balighu anni walau ayah. Maksudnya tuan-tuan, seperti yang Ustaz Akmal dah sebutkan, sebarkan kebaikan kepada sebanyak mungkin, kepada ahli keluarga kita, kepada rakan-rakan kita dan semua yang kita kenal. Barangkali apa yang kita sebarkan tu kita sudah tahu, tetapi ada kawan-kawan kita yang baru tahu, dan itu adalah salah satu kebaikan yang boleh kita buat pada masa itulah. Dan gunakanlah gadget dengan sebaiknya, hadkan penggunaan gadget supaya kita dapat fokus dan kekal beribadah dengan sempurna. Itu sahaja, saya serahkan semula kepada adik moderator kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada semua Ustaz atas perkongsian yang sangat bermanfaat. Baiklah, saya harap dengan perkongsian podcast ini dapat para pendengar akan dapat mengambil iktibar dan mengamalkan ilmu yang dikongsikan. Baiklah, akhir kata, semoga Ramadan kali ini menjadi lebih bermakna buat kita semua. Jangan lupa gunakan teknologi secara bijak dan jangan lalai dalam gadget. Saya Sofia Zara mengucapkan terima kasih kepada semua yang mendengar. Jumpa lagi di episod akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.